Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak bercakap tentang hukum, tetapi kita bercakap tentang menasihati. Hari ini kita tidak bercakap tentang mencari salah orang, tetapi kita bercakap tentang mencari jalan yang betul. Isu yang sedang tular ini, wanita bertudung melakukan senam aerobik dengan berpakaian skirt pendek dan dikatakan sedang disiasat oleh JAIZ. Soalan besar yang perlu kita tanya, apakah tujuan kita bila bercakap tentang isu ini? Nak menghina atau nak membimbing? Tonton sampai habis kerana di hujung video ini saya akan kongsikan nasihat paling penting untuk kita semua, insya-Allah. Berdasarkan laporan media, rakaman video tersebut dirakan di kawasan awam di Selangor dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen. Ada yang marah, ada yang menyokong, ada yang menghina dan juga ada yang terus menghukum tanpa usul periksa. Saudara-saudari, media sosial hari ini sangat pantas, tetapi akal dan adab kita jangan lambat. Dalam Islam, menutup aurat itu adalah perintah Allah, bukan ciptaan manusia. Tetapi dalam masa yang sama juga menjaga kita, Islam juga mengajar kita adab menegur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan itu tidak ada pada sesuatu melainkan ia menghiasinya. Soalan penting, adakah yang dengan menghina kita sedang berdakwah? Adakah dengan makian orang akan berubah? Jawapannya tidak. Kalau orang itu salah, tegurlah dengan hikmah, bukan dengan viral, menghina, mengaibkan. Saudara-saudari, tidak semua orang sampai tahap kefahaman agama yang sama. Ada yang baru belajar menutup aurat, ada yang sedang berhijrah, ada yang masih keliru. Kita kononnya lebih tahu, tetapi cara kita kasar, maka kita sedang menutup pintu hidayah, bukan membukanya. Ingat, tudung bukan lesen untuk sempurna. Dosa orang lain bukan tiket kita masuk syurga. Pihak wajib agama ada tanggungjawab mereka. Mereka siasat mengikut undang-undang dan presiden. Tetapi masyarakat juga ada peranan. Bukan menjadi hakim, bukan jadi tukang bayarkan, bukan jadi tukang cerca. Sebaiknya jadi contoh, jadi pendidik, jadi penyokong perubahan. Buat para wanita muslimah yang menonton, menutup aurat bukan tentang pandangan manusia, tetapi tentang ketaatan kepada Allah. Kalau ingat bersukan, pilih pakaian lebih longgar, cari ruang yang lebih sesuai, jaga batas sebagai muslimah. Perubahan itu proses dan Allah Subhanahu wa taala menilai usaha, bukan kesempurnaan semata-mata. Sebelum komen, tanya diri sendiri, kalau ini adik aku, bagaimana aku nak menanggungnya? Kalau ini anak aku, adakah aku mahu orang menghina? Kalau semua jawapannya tidak, maka jam itu lebih baik. Jadi kita tengok hari ini berlaku satu perkara yang viral, iaitu seorang wanita menari pakai skirt. Jadi kita bukan nak menghukum siapa-siapa, nak menyalahkan orang itu ataupun nak menghina, mencaci. Sama-sama kita ambil tiba atas perkara yang berlaku. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi kita kefahaman dalam agama. InsyaAllah, saudara-saudari, agama ini indah, tetapi ia boleh kelihatan keras kerana cara kita menyampaikannya. InsyaAllah, Islam adalah agama nasihat. Sama-samalah kita perbaiki diri kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau video ini membuka hati anda, like video ini, share supaya lebih ramai belajar adab menegur.
Dan jangan lupa subscribe channel ini untuk dakwah hikmah dan isu semasa. Ya, kita tidak sempurna, tetapi kita boleh saling membimbing, saling menasihat, saling menegur, insya-Allah. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.